lagi kita dalam sastra dalam suara. Pada sesi yang ketiga ini kita akan membincangkan berkaitan dengan pengenalan karya dan zaman. Yang kedua ialah isi berkaitan dengan pemikiran dan latar budaya. Yang ketiga berkaitan dengan estetika dan gaya penulisan. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan penyebaran karya kepada masyarakat. Kita akan mengupaskan isu berkaitan dengan ini dengan 3 orang panel. Iaitu yang pertama ialah saudari Auni, saya Auni. Saya Akilah. Saya Alif. Yang ketiga ialah Alif. Okey, kita akan bahaskan isu yang pertama ialah berkaitan dengan pengenalan karya dan zaman. Untuk membuka perbincangan pada hari ini, bolehkah saudari Auni terangkan ataupun kongsikan 3 karya utama Zurina Hassan yang akan menjadi tumpuan kita pada hari ini? Okay, dengan senang hatinya saya akan memperkenalkan 3 karya yang kita akan teliti pada hari ini. Yang pertama merupakan karya Sesayup Jalan yang dikeluarkan pada tahun 1980-an, di mana mewakili zaman awal penulisannya dengan nada kontemplatif dan pencarian makna hidup. Yang kedua adalah puisi-puisi Zurina Hassan yang dikeluarkan pada tahun 1950-an hingga awal 2000-an. Itu berkenaan dengan kumpulan puisi tentang yang menyentuh isu wanita, ketidakseimbangan sosial dan kerinduan pada akar budaya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan memoir Zurina Hassan iaitu Menjejak Puisi pada tahun 2015 yang berkaitan dengan sebuah karya retrospektif yang penuh dengan refleksi, pengenalan diri dan kisah perjalanan sebagai penyair. Baiklah, kita dapat dengar berkaitan dengan pengenalan karya dan zaman yang telah diterangkan atau dibincangkan oleh saudari Auni, iaitu yang pertama ialah Sesayup Jalan. Yang kedua ialah berkaitan dengan puisi-puisi Zurina Hassan dan terakhir berkaitan dengan memoir Zurina Hassan iaitu Menjejak Puisi. Yang kedua, kita akan masuk kedua iaitu berkaitan dengan pemikiran dan latar budaya. Apa yang kita boleh bincangkan pada hari ini ialah apakah tema utama yang dapat kita lihat dalam karya awal beliau seperti Sesayup Jalan. Bagaimana latar budaya ketika itu mempengaruhi puisi-puisinya. Okey, terima kasih saudari Amira untuk soalannya. Kalau kita perhatikan, Sesayup Jalan ni puisi dia banyak bermain dengan simbol perjalanan dan pencarian. Ia menggambarkan jiwa muda yang bergelut dengan persoalan hidup dan ketuhanan. Latar budayanya pula sangat dekat dengan suasana desa yang mana terdapatnya nilai kekeluargaan, hubungan dengan alam dan tradisi Melayu yang mendalam. Menarik isu yang dibincangkan oleh saudara Alif sebentar tadi. Bagaimana pula peralihan tema dan pemikiran beliau ataupun pemikiran berlaku dalam karya pertengahan beliau? Adakah suara wanita lebih menyerlah? Saudari Akilah? Baik, dalam puisi-puisi Zurina Hassan, kita melihat satu fasa evolusi yang ketara di mana Zurina Hassan mengetengahkan suara wanita berbelah di antara impian moden dan peranan tradisional. Isu yang dibangkitkan ialah diskriminasi, ketabahan dan kehilangan identiti budaya yang disampaikan dengan suara yang tegas namun tetap kritis. Baik, dan apabila beliau menulis memoir Zurina Hassan, Menjejak Puisi, apakah yang membezakan karya ini dari segi isi dan latar budayanya pula? Okey, dari segi itu kita dapat lihat memoir ini memberikan pandangan peribadi tentang dunia batin sebagai seorang penyair. Jadi ia bukan sekadar cacatan pengalaman tetapi juga mengajak pembaca merenung kembali makna sastra dalam kehidupan. Latar budaya dalam memoir ini dia berlapis antara zaman muda, pengalaman di luar negara serta kematangan sebagai sastrawan wanita. Baiklah, kita telah mendengar ataupun mengupas perbincangan iaitu segmen pertama pengenalan dan zaman. Dan kita telah masuk kepada segmen yang kedua iaitu pemikiran dan latar budaya. Dan kita akan masuk pula ke segmen yang ketiga ialah berkaitan dengan estetika dan gaya penulisan. Sekarang kita lihat dari sudut estetikanya pula. Bagaimana gaya penulisan Zurina Hassan ini dalam karya-karya awalnya seperti Sesayup Jalan mempengaruhi penyampaian makna? Okey, Zurina ni sangat cermat dalam pemilihan bahasa. Dalam Sesayup Jalan, beliau banyak menggunakan imej alam, unsur spiritual dan ironi halus untuk menyampaikan kekeliruan dan pencarian dalaman. Baiklah, adakah gaya ini
berubah dalam setiap karya-karyanya, terutama dalam puisi-puisi sekitar tahun 1990 hingga awal 20-an. Ya, perubahan sangat ketara di mana gaya beliau menjadi lebih langsung tetapi tetap puitis. Nada puisinya menjadi semakin kuat namun tidak kehilangan kelembutan dan iramanya. Beliau juga bijak memanfaatkan struktur puisi bebas menjadikan karya lebih mudah didekati tetapi membawa makna yang lebih mendalam. Dan bagaimana pula pendekatan estetika dalam memoir yang turut menggabungkan unsur naratif dan puisi. Okey. Dalam memoir, beliau ni menggabungkan unsur naratif dan puisi ni secara berselang-seli. Jadi gaya ini ni menjadikan memoir ni bukan sahaja sebagai dokumentasi kehidupan, tetapi juga sebagai sebuah karya seni yang syarat emosi dan renungan. Ia ni bersifat hidup, menyentuh dan memberi kesan pada jangka masa yang panjang. Bagaimana pula karya-karya Zurina Hassan ini mengikut zaman? Apakah pendekatan yang digunakan oleh beliau untuk lebih dekat dengan masyarakat? Okey. Pada era awal, karya seperti Sesayup Jalan ini disebarkan melalui penerbitan buku dan majalah sastra, khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Ketika itu, pembacaan ni sastra sangat bergantung kepada medium cetak dan ruang kritikan sastra di akhbar. Menjelang tahun 2000-an, penyebaran karya ni menjadi lebih pelbagai. Zurina ni kerap tampil dalam forum sastra, seminar dan juga bacaan puisi. Ini menjadikan puisi dia sangat bersifat oral dan juga performatif. Yang mana ia lebih hidup dan berinteraksi dengan khalayak. Dalam era digital pula, karya seperti memoir turut diterbitkan dalam bentuk e-buku iaitu PDF, dikupas dalam bentuk forum, dalam talian, serta dipersembahkan melalui YouTube dan media sosial. Ini membuka ruang kepada generasi muda untuk menikmati sastra dengan cara yang lebih segar dan fleksibel. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung iaitu kepada segmen yang keempat. Apa yang boleh kita recap balik? Segmen yang pertama ialah berkaitan dengan pengenalan karya dan zaman. Yang kedua ialah berkaitan dengan pemikiran dan budaya. Yang ketiga ialah berkaitan dengan estetika dan yang terakhir berkaitan dengan penyebaran karya beliau kepada masyarakat. Melalui tiga-tiga karya yang berbeza zaman ini, dapat kita menjejaki evolusi pemikiran Zurina Hassan dari pencarian diri, suara wanita sehinggalah kepada penciptaan naratif bangsa. Okey. Karya Zurina Hani adalah cerminan zaman dan suara budaya. Dalam setiap puisinya tersembunyi sejarah, keresahan jiwa dan harapan masa depan. Sekian sahaja episod ataupun edisi yang ketiga kita pada hari ini. Jika anda menyukai ataupun bahasa senang syoklah dengan kita punya sesi pada hari ini, jangan lupa untuk berlanggan YouTube kami. Nantikan episod yang terakhir pada masa yang akan datang. Kita akan menyoroti ketokohan dan legasi Zurina Hassan sebagai inspirasi generasi akan datang. Teruskan membaca, teruskan menonton YouTube kami. Bye!